Hai semua, hari ni saya nak fly. So kali ni saya nak try sistem immigration apps yang baru je diperkenalkan awal tahun baru ni lah. So which is nama apps tu My Border Pass. Boleh download je dekat App Store, Play Store korang. So ini salah satu inisiatif lah KDN untuk membantu melancarkan proses pergerakan masuk di pintu KLIA. Nak daftar dia mudah je. Download je apps tu dekat Play Store atau App Store korang. Lepas tu isi maklumat diri, scan muka, siap. Saya pun baru buat tadi. So memang simple lah. So nanti saya tunjuk kat dalam sama ada ia mudah macam mana saya nak daftar sini ataupun tidak. Okay, jom. Okay, jom kita try. Mudah tak? Oh, sekejap je. Okay. Okay, so macam mana border pass tadi? Okey sangat. Kalau dekat auto gate kan korang 15 ke 20 saat tau mengambil masa. Tapi Kalau kita pakai border pass 5 saat je korang. So, apa lagi? Download My Border app sekarang.